Mana Amir hang kata nak sampai. Scam Amir hang ni. Nak nanti tu anda sampaikan saja. Kawasan je. Bukan memang sampai betul-betul. Oh, jalan ni macam baling lah jalan ni. Lodio. Gila ni jalan untuk 4x4 boleh lah lalu. Kita naik Pro 2 tu lecak lagi. Ada anjing. 1.7 lagi tapi jalan macam ni. Yo kok. Oh gila jalan dia. Dia memang jalan dia all the way macam ni lah. Kok depan tu nanti ada tempat parking pula ke. Tempat parking. Di sini Boleh pok ayam ni. Nanti di sini. Ni ayam ni sasar dulu lubang ayam ni kan. Berbekalkan kasut krokodil. Tapi dia lebih kepada berjalan je kan. Dia bukannya nak kena ni sangat kan. Dia tak lasak kan. Boleh kot kan. Aku dengan pakai casual macam ni. Macam baju nak pergi jalan je. Lajunya hang. Mesti orang buat apa trail running. Mai dah. Bersampai. Kena cincin seluar lah. Aduh. Aku dah lah pakai macam ni lah. Kena hadap pergi jalan-jalan ni. Pelan-pelan lah. Boleh kot. Hujan lebat ni semalam. Bertakung ayam. Awak ni? Oh. Tobat licin ni. Apa kena turun ni betul ni? Kena turun juga. Mau penat kita naik tadi. Dah lah licin. Tak apa, ambil dulu ni. Sekali aku ligan hang. Silap mah. Patut aku pakai kasut hiking weh. Aku tak tahu trail ni seteruk ni dan seksa basah ni. Tengok ayam pun parah-parah. Nak masuk jalan dah. Hujan ni semalam.
ada 4x4. Ada kereta nak lalu. Kau tak lalu sini pun Hampa tak buat servis bagi orang naik Ni dusun kot ni. Toh lah. Sungai. Belah ni Betul tapi ikut ni. Oh, sungai je lah. Lari jom. Cepat lagi. Kita potong depo ni. Depo slow. Awan-awan. Jom sana, nak lari tak? Dia berpeluh tapi aku tak benar lagi. Dia lembab. Oh, sebab dia lembab. Tapi yang penting ni, kita kena potong depo ni. Kita kena jadi orang yang first sampai. Sebab hang pernah main ni. Bila nak ni, nak lari, jom lari. Tak nak lari seorang-seorang. Tak tahu nak pergi mana lepas tu. Jom pergi tak? Banyak sungai. Banyak anak sungai. Anak sungai. So kita dah lalu berapa sungai? Satu. Ayah tak bawa. Survive lah. Gila ayam ni. Lawa lah. Lari. Weh, bateri aku nak habis. Ya Allah. Pantas. Dia ambil beg aku. Goyang-goyang sini. Okey. Kena rentah sungai. Kena berendam juga ni. Rendam biar. At least boleh buang tanah-tanah tadi aku pijak-pijak. Sebab tak licin. Mana dia ni? Patut aku pakai kasut hiking lah. Tak sangka. Memang melecak lah jalan macam ni. Dua orang tadi berjalan dengan kami tu dah tertinggal jauh kot. Betul lah hampa buat running trail kat sini. Dia lebih kepada brisk walk je sebenarnya. Lebih kepada berjalan lah. Hiking dia kurang lah. Setakat ni aku tak rasa lagi sore, sakit-sakit dekat kaki ke apa ke. Aku rasa biasa. Tapi tu lah, jalan-jalan landai sini pun pastikan kasut hiking kot. Sebab dia lembab dan dia berayak.
bagus ya. Dia siap blok jalan yang tak betul. Ni kena turun balik ke apa kan? Ni kena turun pula ni. Sampai dah bawah ni. Ada ni, ada signboard ni, bagai-bagai. Nak sampai dah. Okey. Taklah kena berjalan. Kalau nak main naik motor pun tak apa. Tapi tu nak kena hadap yang ayak-ayak tadi tu. Jabatan Perhutanan. Kena redah lagi. Wah, sejuk. Woo. Sejuknya. Kalau kat sana tu macam dalam. Mandi pun lain kan. Tak berani aku nak speed-speed. Woo! Mana hu tak ada pun. Oh tu. Licin. Aduh. Mana kata dah sampai. Ayah terjun pun tak dengar lagi. Kah, cina oi. Cari jalan. Ui, sampai tenggelam hang tu. Alamak. Dia nak aku dengar ada bunyi ayak ni, ayak terjun. Dia nak sampai tu lagi adventure bai. Sini pun aku tak ni ah. Bismillah. Tenggelam ah. Ui, tenggelam bai. Mi tunggu sat. Sat, aduh. Moments later. Bismillah. Sampai kena kangkang lalu sini. Sampai kaki ayam lah tengok hang. Jom. Wow. Dia serang lah sebab dia macam ada tanduk. Besar guys. Ni semut spesies apa? Tapi aku tengok pun memang bahaya semut ni. Dia macam ada sengat tau. Ngahang pula kaki ayam macam tu. Balok. Kayu tumbang. Pijak Lego. Mana Ami hang kata nak sampai. Scam Ami hang ni. Tak mendaki. Tapi cuma nak nasi tu sampai kan projek lah. Sampai kawasan projek lah. Kawasan je. Bukan memang sampai betul-betul. Tapi nampak yang tu kan kena daki. Allahu Akbar. Cuma hang kira. Okey tak apa. Itulah ha. Depo pun dah nak sampai Mi. Depo yang tadi tu. Nampak jalan. Kira laju kot depo lalu rintangan-rintangan kita tadi tu. Wah, sejuk. Tenggelam. Ui, tenggelam bai. Mi tunggu sat. Sini yang depan ni je kan? Depan ni. Kena mendaki. Daki lagi? Memang mendaki tu betul-betul mendaki. Aduh. Acak weh kena hiking kot. Betul lah sampai. Tak scam lah.
Wow, akhirnya. So aku dah turun dalam nak dekat 20 minit kot daripada ayak terjun tadi tu. Banyak aku skip ni sebab jalan dia, oi, licin pun jalan dia. Dah lah aku pakai kasut ni. Tengok ni. Oh, tengok. Ni lagi. Sebab aku menyesal yang amat lah. Semua ni dia buat ni, dia buat laluan lah. Menyesal pakai kasut Croc ni. Memang kena pakai boot hiking juga. Tengok di jalan sini. Nah, nak kena lalu dengan kasut Croc ni. Okay, settle pendakian. Mana dia ni? Hijau dia tinggal aku pun. Oh tu sana tu. Ui. Okay, jangan lupa untuk subscribe dan like video aku. Komen je apa-apa. Terima kasih yang dah subscribe. Okay, watch out lu. Assalamualaikum.